Ini set lampu solar yang baru sampai dekat aku. Ni panel dia lah. So sekarang aku dah sambungkan. Cara nak sambungkan dia pun senang je geng. Tak payah buat video lah. Korang dapat, korang tengok, korang tahu macam mana nak cocok. Dia basically plug and play. Dia datang sekali dengan remote geng. On, off, any mode dia lah. Kau nak cerah ke, kau nak malap ke. Ini bahagian auto. Auto ni bermaksud dia akan on bila keadaan jadi gelap. Dan bila dia on, kau boleh pilih juga timer sama ada kau nak 3 jam, 5 jam ataupun 8 jam. So sekarang aku onkan dia dengan pencahayaan serba disco. Kita on. Terus jadi kira cerah jugalah bilik ni. Untuk korang tengok betul-betul dia pergi ke cerah ke depan macam mana. Aku angkat dan aku suluhkan. Tanpa dengan jarak antara lampu pergi ke dinding tu lebih kurang 2 meter. Mentol yang terbaru ni bagi aku puas hati untuk digunakan. Lebih terang berbanding dengan konsep mentol yang sebelum ni. Namun kelemahan solar ni tetaplah, kalau dia tak fully charge, dia nak charge pun awan kena cantik, matahari kena cantik. Bila dia tak fully charge, dia tidaklah terlalu cerah. Macam tadi dia dekat 60% dan ke bawah sahaja current yang ada dekat dalam ni. Tapi terang dia pun kira okey lah kan. Dari sudut ketahanan dia pula, biasanya sejam pertama tu memang cerah. Tapi lepas tu sampailah bateri dia habis, kadang-kadang boleh cecah sampai 10 jam. Dia akan makin malap dan malap. Korang ada pengalaman penggunaan? Share dekat komen.